Okey, jadi kepada tuan-tuan yang mana ingin pulang dari majlis, saya di sini mendoakan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan hargailah nyawa orang yang tersayang. Jangan jadikan jalan raya sebagai litar perlombaan. Biarlah anda lambat seminit asalkan anda dapat melihat wajah-wajah orang yang tersayang. Dan apalah artinya awal seminit seandainya anda berakhir dengan tragedi. Okey, jadi saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Nurul Fatihah dan juga Muhammad Zuhair yang mana hari ini diijab kabulkan pagi tadi. Saya dimaklumkan diijab kabulkan pagi tadi. Jadi kita doakan yang terbaik untuk mempelai kita agar kekal hingga ke jannah insya-Allah. Jika ada sedikit toleransi di dalam hubungan perkahwinan, maka hubungan anda akan menjadi kekal hinggalah malaikat maut menjemput anda. Jadi setiap pasangan yang bercinta dan berkahwin mengimpikan sebuah keluarga yang bahagia, insya-Allah jika jodoh tidak ke mana. Okey, kepada tetamu yang ingin pulang ke majlis, saya di sini mendoakan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang tuju. Mungkin anda ada perancangan yang lain, mungkin anda ingin pulang ke kampung bertemu dengan orang tua anda. Jadi hargailah ibu bapa anda selagi mereka masih ada. Apabila mereka tidak ada lagi, hanya iringan doa saja yang mengiringi mereka. Okey, yang mana baru nak menjamu selera dimulakan dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah apa yang nak makan ini, apa yang nak jamah ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk pengetahuan umum, hidangan kita hari ini disediakan oleh Ima Catering. Kalau pergi di Temeloh, Bandar Temeloh, kita akan jumpa restoran Sania. Itulah Ima Catering. Okey, terima kasih juga kepada pihak tuan rumah yang sudi menjemput saya sebagai DJ yang bertugas pada hari ini, memeriahkan majlis Wali Mata Urus Nurul Fatihah dan juga Muhammad Zuhair. Okey, jadi pihak catering kita tengok mana lauk pauk yang agak kurangan, kita tambahkan ke dalam trail hidangan. Dan juga air basuh tangan air basuh tangan kalau boleh kita tolong tengoklah, kadang-kadang air basuh tangan ni kita terlepas pandang. Tolong tambahkan air basuh tangan. Okey, jadi saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan daripada awal majlis hingga ke akhir majlis. Dan hari ini permintaan tuan rumah untuk saya putarkan lagu-lagu kahwin dan juga lagu-lagu nasyid bersempena dengan Maulidur Rasul pada hari ini. Okey, yang baru sampai saya ucapkan selamat datang. Anda boleh pilihlah banyak kursi dan meja yang masih kosong. Dan hari ini 9 Oktober melakarkan detik kenangan terindah bagi sepasang mempelai Nurul Fatihah dan juga Muhammad Zuhair. Dan kita masih lagi menunggu kehadiran mempelai kita untuk sampai ke dewan ini, yang mana apabila mempelai kita sampai nanti akan diiringi kompang dan juga selawat puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ada bacaan doa daripada adik pengantin. InsyaAllah kita doakan majlis ini berjalan dengan lancar. Dan cuaca pun di luar sana agak baik. Sang surya menyinari bumi kampung Ketang Temeloh. Dan kita harap panas ini biarlah kekal hingga ke petang.
Alhamdulillah ya, semuanya berjalan dengan lancar. Dan tetamu kita pun ya, nampak gayanya semuanya senyum lebar saja pada hari ini.